Okey, ada yang bertanya, Go Greenmatic ni pakai apps ke? Okey, sebenarnya Go Greenmatic ni kita tak ada apps lah. Okey, kenapa Go Greenmatic tak ada apps? Okey, yang pertama, masih ramai lagi pelanggan Go Greenmatic yang buat tempahan menggunakan cara lama lah melalui WhatsApp. Ada juga yang hantar email. Pelanggan-pelanggan ni terdiri daripada syarikat corporate, agensi kerajaan dan juga ejen pelancongan daripada luar negara lah. Yang kedua, kita nak elak persaingan harga yang tak sihat di kalangan rakan niaga Go Greenmatic seperti yang berlaku dalam platform-platform yang menggunakan apps, di mana pemilik kereta akan berperang harga sesama sendiri untuk pastikan mereka dapat tempahan kereta sewa melalui apps. Okey, nombor 3, kita nak pastikan Go Greenmatic kita boleh bantu lebih ramai rakan niaga. Tak kisahlah rakan niaga tu ada kereta ke, tak ada kereta ke kan. So yang tak ada kereta, dia boleh buat pemasaran di media sosial dan dia boleh ambil kereta sewa daripada rakan niaga lain lah. Okey, rakan niaga yang ada kereta, dia orang boleh kongsi rezeki dengan rakan niaga yang tak ada kereta. Mereka pun boleh sewakan kereta mereka direct kepada pelanggan dan mereka juga boleh jadi ejen, makan komisen. So kita nak rakan niaga kita ni boleh buat duit, sama ada dia ada kereta ke atau tak ada kereta. Okey, saya harap video ni membantu. So kalau you nak join Go Greenmatic, yuran untuk join RM300 saja setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk tapis pelanggan, dan kalau you nak kereta atau motor, Go Greenmatic pun kita boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk bajakan. Alright, so kalau nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.